Saya sendiri telah mengeluarkan kenyataan agensi-agensi agama seperti JAKIM, YADIM juga telah mengeluarkan kenyataan. Apa kenyataan yang kita keluarkan? Yang pertama, asasnya kita ajak masyarakat Islam, sebab kita agensi agama kan yang melibatkan orang Islam. Jadi kita menasihati masyarakat Islam untuk merenungi ayat Al-Quran yang mana Allah SWT memang telah sebut kita jangan sekali-kali menghina agama lain. Sebab bila mana kita menghina agama lain tu dia akan retaliate, dia akan hina balik agama Islam. Jadi yang tu kita berikan nasihat. Yang melibatkan penghinaan kepada agama kita, sudah tentu kita agensi-agensi agama kita tidak ada bidang kuasa ke atas orang bukan Islam. Yang itu di bawah akta di bawah polis, MCMC dan sebagainya. Jadi untuk tujuan tersebut, sebab kita tak nak mereka-mereka yang menghina agama kita, tindakan perlu diambil. So agensi agama apa yang kita buat selain daripada kita menasihati orang-orang Islam, bila mana kalau orang daripada agama lain menghina agama kita Islam, kita tak boleh berdiam macam tu saja. Jadi dalam konteks tu pula kita bekerjasama. JAKIM, YADIM, kita bekerjasama dengan pihak MCMC dan juga pihak PDRM untuk memastikan sebarang penghinaan kepada agama Islam itu diambil tindakan yang sekeras-kerasnya. Keputusan Kabinet yang seperti mana yang diumumkan oleh Yang Maghfurmat Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2 minggu yang lepas, maknanya penegasan dalam konteks penguatkuasaan itu perlu dibuat. Tak kira mengira agama mana sekalipun. Sesiapa saja yang menimbulkan kecelaruan ketidakketentraman dalam negara akibat daripada menghina agama, mana-mana agama, tindakan tegas yang akan diambil. Jadi saya harapkan dengan usaha yang kita agensi-agensi agama ni buat, sungguhnya dia akan dapat meredakan suasana ini. Dan saya mengajak seluruh masyarakat lah, Islam dan bukan Islam, untuk kita bina kesatuan dan juga perpaduan ini. Sebab kalau bila berlaku huru-hara disebabkan penghinaan agama dan sebagainya, dia tidak memberikan sebarang keuntungan pun pada sesiapa. Dan kita bimbang ada segelintir yang cuba nak mengambil peluang, menimbulkan kekicauan dan keseteruan di kalangan masyarakat dalam negara kita. Dan saya juga mengambil peluang inilah untuk mengajak dan meminta dan merayu kepada tuan-tuan guru pondok, para asatizah untuk memainkan peranan ini. Tuan Guru Syekh Abdul Rahim ada di sini. Kita mainkan peranan ini sebab orang meletakkan, masyarakat meletakkan amanah ataupun harapan yang begitu tinggi kepada golongan ilmuwan, khususnya di kalangan guru-guru pondok. Jadi kalau guru-guru pondok dapat mainkan peranan untuk mengajak masyarakat untuk jangan sekali-kali terlibat dalam sebarang usaha untuk menghina mana-mana agama, insya-Allah kita boleh bina keamanan dalam negara kita ini.